Daripada kotak susu, tercipta nilai bahagia. Minum susu, saya suka minum susu. Susu sedap dan sehat, saya suka minum susu. Minum susu, saya suka minum susu. Susu sedap dan sehat, minum susu ceria selalu. Setiap bulan, pihak sekolah menerima bekalan susu daripada pembekal yang dilantik. Guru dan murid bertugas akan memeriksa kuantiti, tarikh luput dan keadaan kotak susu sebelum stok direkodkan dan disimpan di ruang khas yang bersih, kering dan selamat. Pemeriksaan berkala turut dijalankan bagi memastikan stok sentiasa dalam keadaan baik. Susu disusun mengikut tarikh luput supaya stok yang lebih awal diterima digunakan terlebih dahulu. Setiap pagi, proses pengagihan susu dilaksanakan secara terancang dengan menitik beratkan disiplin dan semangat kerjasama. Guru serta murid bertugas memainkan peranan masing-masing bagi memastikan setiap murid menerima bekalan susu secara teratur dan lancar. Penggunaan sistem pengurusan dalam talian membantu mempercepatkan semakan kehadiran serta memudahkan proses agihan dengan lebih cekap dan mesra teknologi. Kawan-kawan, macam mana kita nak tahu susu ni masih boleh diminum atau tidak? Senang je, ada beberapa langkah yang perlu kita tahu sama ada susu tu masih boleh diminum atau tak. Panduan asas ini penting bagi memastikan susu sentiasa selamat, segar dan berkualiti sebelum dinikmati oleh murid. Pengurusan sistematik serta pematuhan prosedur memastikan setiap agihan memenuhi piawaian yang ditetapkan. Oh, macam tu langkahnya. Jadi, sebelum kita minum, kita perlu tahu keadaan susu tersebut. Susu merupakan sumber tenaga dan nutrisi yang membantu murid kekal sihat, cergas dan ceria. Amalan kita semula diterapkan bagi memupuk kesedaran terhadap kelestarian alam sekitar. Pecorak skema merupakan rak mini pelbagai guna yang dihasilkan daripada kotak susu terpakai, membuktikan bahan buangan boleh diberi nafas baharu menjadi produk yang kreatif, praktikal dan mesra alam. Bertemakan menyelamatkan bumi bermula dengan tindakan kecil, Pecorak skema membawa mesej daripada kotak susu, tercipta nilai baharu. Pelbagai aktiviti dijalankan bagi memupuk kesedaran tentang kepentingan minum susu dalam suasana yang ceria dan menyeronokkan. Antaranya ceramah santai nutrisi susu, badan sihat kuat, pertandingan membina replika daripada kotak susu terbuang, senam robik. kotak susu diberi nafas baru. Bumi kekal Lestari.